Hai semua, saya Cikgu Haziq. Apa khabar semua? Okey, topik kita pada hari ini adalah topik 5, iaitu kepentingan kemerdekaan kepada kedaulatan negara. Agaknya apakah kepentingan kemerdekaan kepada kedaulatan negara? Kamu semua nak tahu? Jom cikgu persembahkan satu video untuk kamu semua. Ahmad, kau perasan tak poster sejarah yang cikgu tampal dekat belakang sana? Oh, yang pasal kemerdekaan tu ke? Aku tertanya-tanya apa kaitan kemerdekaan dengan politik dan ekonomi sekarang? Entahlah, aku pun tak pasti. Ahmad, Aiman. Buat apa kat sini? Boleh cikgu join sekali? Silakan cikgu, joinlah join kami. Oh, kebetulan. Saya nak tanya cikgu, apa kaitan kemerdekaan dengan kedaulatan negara dari aspek politik dan ekonomi? Sebab saya baru tengok poster kemerdekaan tadi. Soalan yang bagus. Okey, cuba awak bayangkan kalau kita masih dijajah. Kita takkan ada hak untuk memilih pemimpin. Itu dari segi politik, kaitan kemerdekaan dengan kedaulatan negara. Antara aspek politik yang lain adalah hak untuk menubuhkan kerajaan sendiri, kedua, kebebasan menggubal undang-undang, ketiga, kebebasan dalam dasar luar, dan yang keempat, membina kepimpinan politik tempatan. Manakala dari segi ekonomi pula, hasil bumi seperti getah, biji timah, dulu semua dikawal penjajah. Namun kini, kita tentukan sendiri ke mana arah ekonomi negara kita. Kalau dari segi sosial pula cikgu? Bagus soalan awak. Okey, dari segi aspek sosial pula, kita bebas mengamalkan budaya, adat dan agama kita. Tiada sekatan. Itu yang membentuk identiti rakyat Malaysia. Selain daripada itu, kita juga ada kebebasan bersuara dan hak asasi manusia. Selain daripada itu, pembentukan nilai dan jati diri nasional. Dan kita juga dapat pemeliharaan dan mengembangkan identiti kebangsaan. Oh, saya dah faham. Rupanya kemerdekaan itu bukan sekadar bebas, tapi peluang untuk kita bangunkan negara kita ikut acuan sendiri. Bagus semua. Okey, waktu rehat dah habis. Jom kita ke kelas. Nanti kita sambung bincang balik.